Tapi kalau buat saringan, kita akan nampak, oh ada darah dah dalam mata. Sebenarnya kencing manis ni, apa dia akan buat, dia akan tutup salur darah kita. Dia akan rosakkan dinding salur darah. Lepas tu dia also akan kacau kita punya pengaliran darah. So banyak benda kacau. So bila 3 benda tu berlaku, ada 2 benda yang akan berlaku dekat mata. Sebenarnya berlaku juga pada organ lain, tapi dekat mata kan specifically, dia akan menyebabkan mata tak cukup oksigen, satu. Dia salur darah tertutup kan, dan lepas tu dia akan menyebabkan pertumbuhan salur darah yang tidak sihat. Satu lagi benda yang berlaku adalah kebocoran. Kebocoran itulah yang menyebabkan pendarahan dalam mata. So 2 gejala, satu salur darah tersumbat, satu lagi kebocoran, 2 ni yang menyebabkan pendarahan. Pendarahan tu pesakit tak rasa pada peringkat awal. Tapi kalau buat saringan, kita akan nampak, oh ada darah dah dalam mata.